Aeropolis, terdapat sebuah kedai roti canai yang menjadi pilihan ramai. Kedai roti canai Pak Cot diuruskan oleh satu keluarga. Perniagaan ini bermula dari sebuah warung kecil dan kini berkembang menjadi antara kedai roti canai yang dikenali di sini. Setiap lembaran doh yang ditebal terselit kisah usaha dan warisan. Nama penuh Mami Nuraini binti Zakaria, berumur 65 tahun, tinggal di RPA Arau. Sebelum berniaga ni, Mami sebagai guru kapal. Mengajar di Dewan RPA Arau. Sebelum ni, arwah suami Mami dia duk bawa bas ekspres. Lepas tu dia rasa macam dah tak larat dah. Lepas tu dia ubah nak berniaga. Lepas tu dia minta tolong kawan dia. Permulaan tu kawan dia ya tolong urus semua. Lepas tu baru dia ambil alih. Kami ni berniaga berkeluarga. Mami dengan anak-anak. Dengan kawan-kawan bekerja. Kami buka kedai sebelum di sini, kami ada buka kedai tepi di Farda tu. Lepas tu, dia roboh kedai tu, kita buat kedai baru, kami buat sendiri. Daripada sana sampai sini hampir 23 tahun. Cabaran berniaga ni biasalah. Kita pulang pada pelanggan. Ada pelanggan ramai, ada pelanggan tak ramai, ada pelanggan, kan kedai banyak. Banyak dia berpecah lah pelanggan tu. Kedai kita, kedai lain, itulah. Pelanggan kadang-kadang tu biasalah kan. Tapi kalau musim student cuti ke tu, kuranglah pelanggan. Tapi masih lagi pelanggan yang pekerja-pekerja di UiTM, metrik, itulah. Di warung kecil ini, yang dihidang bukan sekadar juadah, tetapi nilai keluarga, semangat dan perjuangan yang diwarisi. Sejak subuh menyingsing hingga malam melabuh, mereka menebar lebih dari sekeping roti. Mereka menebar harapan dan rezeki setiap hari tanpa henti. Nama saya Muhammad Harman Khan bin Mansur Ahmad Khan. Saya berasal dari Aeropolis. Duduk pun di sini, RPA Arau. Kalau kerja hakiki, kita kerja dengan government, pejabat pembangunan wanita. Yang ni jadi part time lah. Sampingan saya lah kan. Saya tolong tu dari mula-mula pokok tu saya dah tolong lah. Waktu saya sekolah tu saya memang tolong dari awal lah. Cuma dalam bidang penebak ni baru dalam 15 tahun macam tu lah. Dari Abah. Ya, belajar dari dia lah. Nak kata susah tu tak susah, tapi kena ada minat. Minat. Kalau perasaan tu gembira lah, boleh tolong family, majukan perniagaan mereka. Macam tu lah, konok. Harapan saya, kami nak berkembangkan lagi, nak majukan lagi perniagaan kami lah kalau boleh, insyaAllah lah. Kalau malam lah, kalau saya malam selalunya roti sarang burung. Yang paling famous sini roti pisang dengan tisu. Terlalu gembira, senang hati. Sebab anak-anak bagi dorong untuk kami meneruskan usaha arwah bapak mereka. Legasi bukan sekadar diturunkan. Ia dihulu dengan tangan, dengan hati, dari satu generasi ke generasi seterusnya. Inilah kisah mereka, menebar legasi